Saya rindu pada kedua ibu. Kami ada di sini untuk menjaga Sufi. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Oma, Hana, masa untuk main. Yeay! Kawan-kawan. Sebelum mula, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Betul! Yeay! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seronoknya. Kawan-kawan, ingat ya, sebelum bermula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya! Hana suka tangkap ikan. Kita boleh tangkap banyak ikan. Abang Omar. Cepat Hana, tarik. Tarik! Kenapa tak tidur lagi ni? Esok kan kita nak pergi berkemah tepi sungai? Yeay, berkemah. Hana nak tangkap ikan. Omar nak buat unggun api. Bila malam, boleh Bercerita sambil menyanyi. Boleh tengok bintang-bintang. Boleh. Tapi Omar Hana kena tidur dulu. Alah, Omar nak main lagi. Hana pun. Pagi esok kita main lagi ya. Allah ciptakan waktu malam untuk kita berehat. Bila tidur di awal malam, bangun cergas dan sehat. Baca Bismikallahumma ahya wa amut. Tidur awal ya sayang. Selamat malam. Ya. Hana. Dah tidur ke? Tak sabarnya nak berkhemah. Abang Omar tahu. Jom Hana, kita kena berlatih tangkap ikan. Jom. Yeay, khemah dah siap. Lepas ni, kita tengok bintang pula. Okey. Omar, Hana, bangun. Kita nak pergi berkemah ni. Okey. Omar, Hana. Alhamdulillah, kita dah sampai. Jom tangkap ikan. Omar, Hana, mari lihat
Banyak ikan warna-warni berenang sana sini. Gantuk. Ya. Ish, tak dapat pun. Penatlah. Jom buat unggun api. Omar, Hana, mari buat unggun api. Kutip ranting-ranting kecil. Kumpulkan di sini. Lah, Papa sorang-sorang je tadi. Omar, Hana, kenapa muram macam ni? Semalam. Kami tak sabar nak pergi berkhemah. Macam-macam kami buat. Sampai tak tidur malam. Tapi hari ni Kami tak dapat buat pun semua tu sebab penat. Omar Hana penat sebab tak tidur malam. Ha? Bila tak tidur malam, badan kita tak rehat. Tenaga pun habis. Sebab tu Omar Hana rasa penat. Oh. Jadi, untuk kembali cergas bertenaga, Allah ciptakan malam. Allah ciptakan waktu malam untuk kita berehat. Tidur di awal malam, bangun cergas dan sihat. Omar nak tidur awal lah. Hana pun barulah boleh bangun cergas bertenaga. Kalau macam tu, jom masuk tidur. Mama, Papa, selamat pagi. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat atas Nabi Muhammad. Baca Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Dengan nama Allah saya hidup dan mati. La 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 la. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ke festival kek ke? Kejap lagi saya pergi. Ada kerja lagi. Oh, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, siapa tu? Papa kenal ke? Papa tak kenal. Papa baru kenal tadi. Ha? Macam mana Papa boleh kenal? Wahai Omar Hana, jom kita beri salam kepada semua supaya lebih mesra. Oh, nak beri salam jugalah. Mama buat muffin untuk festival kek. Wah! Boleh tolong hantar ke sana? Sebelum senja tau. Senja? Senja tu betul-betul sebelum malam. Oh, okey Mama. Assalamualaikum Ustaz Musa. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Kek percuma. Jom ke festival kek. Kek, kek, kek.
Wahai Umar Hana, jom kita beri salam Alah, kepada semua. supaya lebih mesra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Oma. Saya Hana. Saya Yuki. Oh. Oma dan Hana nak pergi festival kek ke? Kena hantar kek ni sebelum senja. Ya ke? Baik pergi sekarang. Oh, okey. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Umar dan Hana dapat kawan barulah. Baru kenal tadi. Ya. Mari Papa tolong. Okey, Papa. Perhatian kepada semua peserta festival kek. Sila hantar kek dengan segera. Festival akan bermula sebentar lagi. Macam mana ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ni? Troli kami rosak. Boleh saya tolong? Wah, boleh. Okey, dah siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Mari saya tolong angkat. Jom, kita dah lambat ni. La 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 la. Tak sabar nak makan kek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada kamu semua. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Wah! Hana. Mana bakul muffin Hana? Situ. Tak. Sana. Hana tak ingat. Tak apa Hana, jom kita cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Hana punya kan? Yuki jumpa atas kerusi tadi. Terima kasih, Yuki. Jumpa makan semua. Jumpa rasa semua kek. Assalamualaikum. Sarapan dah siap. Yeay! Katalah Alhamdulillah. Alhamdulillah tu apa, Papa? Alhamdulillah maksudnya puji dan syukur kepada Allah.
Sikit lagi. Ha? Tiang kemah ni tak cukup 5 lah. Boleh ni Papa. 4 pun dah cukup. Betul tu. Jom buat kemah. Ya. Siap. Kan dah cakap Tiang kemah ni kena cukup 5. Barulah kukuh. Sama macam rukun Islam. Rukun Islam? Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, solat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketiga, puasa di bulan Ramadan. Tahan diri dari lapar dan dahaga. Keempat, keluarkan zakat. Kongsi rezeki dengan yang memerlukan. Kelima, mengerjakan haji. Melawat Baitullah pada bulan Zulhijjah. Mari kita hafal bersama. Mari kita amalkannya. Hayati dan ikut semua. Nanti Allah sayang kita. Rukun Islam ada 5. Pertama, ucap syahadah. Kedua, dirikan solat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Pertama, ucap syahadah. Kedua, dirikan solat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Siap. Sekarang barulah kukuh. Wah, haalah. Rukun Islam pun kena cukup 5. Dan kita kena amalkannya. Okey. Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, solat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketiga, puasa di bulan Ramadan. Tahan diri dari lapar dan dahaga. Keempat, keluarkan zakat. Kongsi rezeki dengan yang memerlukan. Kelima, mengerjakan haji. Melawat Baitullah pada bulan Zulhijjah. Mari kita hafal bersama. Mari kita amalkannya. Hayati dan ikut semua. Nanti Allah sayang kita. Rukun Islam ada 5. Pertama, ucap syahadah. Kedua, dirikan solat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Pertama, ucap syahadah. Kedua, dirikan solat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Emang jadi. Murid-murid, sedekah ni bagus tau. Lagi bagus kalau buat sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi? Kawan-kawan, jom sedekah. Jom! Kumpul-kumpul, kami kumpul untuk sedekah. Beri-beri, kami beri
Mari beri bantuan. Tolong yang memerlukan. Mari sedekah, ia satu ibadah. Tolong kami tolong, ini sedekah. Terima kasih tolong pakcik-pakcik gembira. Tanda syukur pada Yang Esa dengan nikmat yang ada. Mari sedekah, oh seronoknya. Murid-murid, senyum pun sedekah. Ha? Ya ke? Senangnya. Senyum-senyum kami senyum, ini sedekah. Senyum-senyum bila senyum orang gembira. Mari beri bantuan. Tolong yang memerlukan. Mari sedekah, ia satu ibadah. Kami beri, kami tolong, ini sedekah. Seronok sedekah. Tanda syukur pada Yang Esa Dengan nikmat yang ada. Mari sedekah, wah seronoknya. Seronoknya sedekah. Alhamdulillah. Semua berapa ya? 8. Nah, Kejap ya. tak apa. Baki simpan. Alhamdulillah. Semoga murah rezeki nak. Papa, rezeki tu apa? Rezeki tu semua pemberian dari Allah. 5 pemberian Allah untuk kita gunakan sebaiknya. Hidup sihat, kaya masa dan usia ketika muda. Itulah rezeki. Oh. Mari ucap Alhamdulillah. Syukur dengan nikmatnya. Semuanya rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Mari ucap Alhamdulillah. Syukur apa yang ada. Semuanya rezeki dari Allah. Alhamdulillah. 5 pemberian Allah untuk kita gunakan sebaiknya. Hidup sihat, kaya masa dan usia ketika muda. Mari ucap Alhamdulillah. Syukur dengan nikmatnya. Semuanya rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Mari ucap Alhamdulillah. Syukur apa yang ada. Semuanya rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Alamak, Tak apa. Hilang satu akan datang yang lebih baik. Tengok tu, aiskrim Hana jadi rezeki untuk hewan lain. Wah. 5 pemberian Allah untuk kita gunakan sebaiknya. Hidup sihat, kaya masa dan usia ketika muda. Bila ucap Alhamdulillah. Syukur dengan nikmatnya. Lebih banyak rezeki
Subhanallah. Cantiknya langit malam ni. Alhamdulillah. Hana dah ngantuk ya? Jom baca doa dulu. Sebelum tidur, marilah baca selawat dan doa. Semoga Allah dan juga Nabi memberkati kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat atas Nabi Muhammad. Baca bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah saya hidup dan mati. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat atas Nabi Muhammad. Baca bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah saya hidup dan mati. Baca bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah saya hidup dan mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay, Papa dah balik. Papa ada kejutan. Kejutan? Jeng, jeng, jeng. Yeay. Oma, Hana, bila dapat sesuatu, kena kata apa? Terima kasih Papa, beri coklat yang sedap. Moga Allah balas jasa. Amin, Alhamdulillah. Terima kasih Mama, buat air yang sedap. Moga Allah balas jasa. Amin, Alhamdulillah. Ucap terima kasih. Oh terima kasih, tanda kita syukur atas pemberian. Ucap terima kasih. Oh terima kasih, moga Allah balas segala jasamu. Mimi, macam mana ni? Mari Ustaz tolong. Terima kasih Ustaz kerana tolong kami. Moga Allah balas jasa. Amin, Alhamdulillah. Terima kasih semua kerana tolong Ustaz. Semoga Allah balas jasa. Amin, Alhamdulillah. Ucap terima kasih. Oh terima kasih, tanda kita syukur atas pertolongan. Ucap terima kasih. Oh terima kasih, moga Allah balas segala jasamu. Moga Allah balas segala jasamu. Kami suka bersukan, goyang-goyangkan badan, main bersama kawan. Mari sihatkan badan. Ya. Sabar Faris. Kenapa ni? Susahlah nak main belon ni, cikgu. Apa kata Faris cuba lagi? Sebelum tu, jangan lupa baca bismillah. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Oh. Lepas baca bismillah, tarik nafas panjang-panjang. InsyaAllah kita akan rasa lebih tenang. Ya ke cikgu? Nak cubalah. Ingat sebelum mula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Ya. Wah, Faris berjaya.
Baiklah murid-murid, cikgu ada permainan menarik untuk semua. Siapa nak main? Saya. Permainan pertama ialah kepit gelong. Uma, jom! Okey. Tapi sebelum mula, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan Dengan sebut Bismillah. Sedia? Mula! Ya! Yeay! Nampaknya semua dah berjaya lepasi permainan pertama. Permainan kedua ialah baling dan sambut. Wow! Oma, Faris nak sambut bola? Okey. Faris dah sedia ni. Cepatlah baling. Faris. Sebelum mula, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan Dengan sebut Bismillah. Sedia, Faris? Sedia. Nah! Tingginya. Wow. Yeay! Alhamdulillah! Baiklah murid-murid, sekarang masa untuk permainan terakhir. Dah sedia? Dah! Permainan terakhir kita hari ini ialah lepasi titi sambil bawa bola pimpong. Wah! Oma, Faris nak mula dulu boleh? Boleh. Tapi sebelum mula, kita baca Faris! Faris suka cabaran untuk jalan di titi sambil membawa bola. Wow! Yish! Faris. Ish! Wow! Asyik tak berjaya je. Faris, ingat tak pesan cikgu tadi? Ingat. Sebelum mula, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan Dengan sebut Bismillah. Faris suka cabaran, tapi perlu bertenang. memohon pertolongan. InsyaAllah senang. Bismillahirrahmanirrahim. Faris berjaya! Wah, hebatnya Faris! Alhamdulillah! Terima kasih, Oma. Lepas ni, Faris akan sentiasa ingat untuk baca Bismillah. Semoga dimudahkan dengan sebut Bismillah. Oma, Papa nak pinjam buku ni boleh? Kenapa Papa tanya dulu? Papa kan Papa Oma. Ambil je. Itu tanda Papa sayang Oma dan hormat barang milik Oma. Bila nak guna barang yang bukan milik kita, mintalah izin pemiliknya. Oma nak pinjam ni boleh? Boleh, ambillah. Hormat menghormati Allah suka. Terima kasih. Marilah semua minta izin bersama, insya-Allah semua gembira.
Papa, kenapa kita pergi masjid? Allah suka kita solat berjemaah di masjid. Belajar sama-sama, jumpa kawan-kawan. Wah, seronoknya. Kawan-kawan, jom ikut sekali. Marilah kita ke masjid bersama. Marilah kita ke masjid bersama. Kita solat sama-sama, kita doa sama-sama, syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Marilah kita ke masjid bersama. Marilah kita ke masjid bersama. Kita duduk dan belajar hormat kepada semua, beri salam dan senyum. Seronoknya. Yeay, masa makan. Omar, Hana, jom makan sama-sama. Wah, Alhamdulillah. Marilah kita ke masjid bersama. Marilah kita ke masjid bersama. Kita jumpa kawan-kawan, mari eratkan hubungan, sayangkan masjid. Allah sayang kita. Marilah kita ke masjid bersama. Marilah kita ke masjid bersama. Kita solat sama-sama, kita doa sama-sama, syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Adik-adik, nanti datang masjid ya. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, bagi salam tu bagus tau. Awak suka? Jom beri salam kepada semua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada Mama Papa. Apa khabar Mama Papa? Sihat. Alhamdulillah. Ustaz Musa. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada Ustaz Musa. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada Faris Sarah. Tu Cikgu Laila. Alah. Jom kita beri salam. Jom. Cikgu Laila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada Cikgu Laila. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Subhanallah. Yeay, dah sampai. Alhamdulillah. Terima kasih Wak Ravi berkelas sama-sama. Sama-sama. Ravin kan jiran kami. Oma tak sabar nak berenang. Hana nak cari kerang. Ravi nak buat istana pasir. Sebelum tu, jom tolong bentang 3. Okey. Mari sama-sama tolong Mama, Papa. Bentang 3 sama-sama. Yeay, dah siap. Mari semua tolong menolong. Gembira sama-sama. Alhamdulillah. Abang Oma, tengok tu. Wah, cantiknya. Hana, tengok tu. Ada ketam terperangkap lah. Haalah. Mama, Papa. Kenapa, Oma?
Tadi Oma nampak ada ketam terperangkap bawah kayu. Ha. Kesiannya. Oma tolong dia tak? Tak. Oma, bila kita tolong-menolong, Allah sayang kita. Allah akan beri balasan baik kepada kita. Kalau macam tu, Oma nak pergi tolong dia lah. Hana pun. Masya Allah. Bagusnya anak papa. Hana, jom tolong ketam tu. Okey. Mari sama-sama tolong ketam ini. Angkat sana, angkat sini. Kita berjaya. Selamat tinggal ketam. Alamak! Ha? Yeay! Omar, Hana, Ravin. Ha? Mari makan. Mama ada aiskrim. Yeay! Mari saya tolong bawa barang ini, bawa itu, bawa ini. Wah, terima kasih. Papa. Ha? Kenapa Oma? Kaki Oma tersangkut. Ha? Macam mana Papa? Sabar ya. Minta tolong kejap. Abang Omar sabar ya. Ha? Okey. Tolong! 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 Kenapa ni? Anak saya ni, kakinya tersangkut. Kaki Omar dah tak tersangkut. Yeay! Alhamdulillah. Terima kasih ketam. Mama. Betul lah Mama cakap, bila kita tolong-menolong, Allah sayang kita. Allah beri balasan baik kepada kita. Lepas ni, Omar nak tolong lagi lah. Hana pun. Ravin pun. Ha, kalau macam tu, jom tolong papa kemas barang. Kita nak balik dah ni. Okey. Mari semua tolong-menolong, gembira sama-sama, alhamdulillah. Gembira sama-sama, alhamdulillah. Segmen warna siapa ni? Pinjam Sarah punya. Omar, Hana. Amanahlah, bila pinjam jaga dengan baik. Amanahlah, ini kan barang Sarah. Bayangkan kalau barang kita orang rosakkan, mesti kita rasa sedih.
Indra juga mau. Tak boleh. Faris. Indra. A, ma, na, la. Bila pinjam jaga dengan baik.